Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma 'allimna ma muka surat 73 lah, insyaAllah sekata nota ada belakang kau tak ada nota? Ada. Kalau ada nota tu sedap sikit kan. Muka surat 73. Kita berhenti hari tu setakat nombor 5, yakni di bawah bab iltifat, di bawah bab iltifat nombor 5. Iltifat tu kita sudah bicara. Apa maknanya? Iaitu perpalingan ataupun pertukaran penggunaan kata nama atau kata ganti nama dalam sesuatu ayat. Itu kita sudah bicara minggu lepas. Ini yang kelima, iaitu pertukaran daripada ghaibah, iaitu orang yang ketiga atau orang yang dibicarakan tentangnya, kepada khitab. Pertukaran daripada ghaibah kepada khitab, dalam istilahnya dipanggil iltifat minal ghaibah ilal khitab. Antara contoh penggunaannya di dalam Al-Quran ialah dalam surah Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bermaksud segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang menguasai pemerintahan di hari pembalasan, yakni hari akhirat. Engkau sahaja atau engkau jua yang kami sembah, dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Sedangkan qiyas tu sini maksudnya bahasa biasa lah, bahasa biasa. Kalau mengikut penggunaan bahasa Arab biasa, menghendaki iyyahu, bukan iyyaka. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Begitu mengikut. Dari segi kalau nak ambil kira kesesuaian dengan hak tersebut sebelum itu, maksudnya dia sahaja, bukan iyyaka, engkau sahaja. Tapi dah Tuhan guna lagu tu, tentulah hak itulah yang terbaik, itulah hak paling molek, itulah hak paling molek. Dan di situ dari segi kaedah yang digunanya lari daripada hak asal tu, dia guna kaedah orang panggil iltifat. Iltifat. Cuba kita perhati. Maksud ghaibah bukan ribah, kena ingat. Jadi pertukaran daripada ghaibah, bukan ribah. Satu lagi ribah. Kalau ribah makna ngumpat. Ni ghaibah, orang ketiga.
Mana dalam percakapan kita ni kan, orang yang pertama hak juk kecek tu. Khitab mana orang yang dihadap cakap, orang yang kedua awak. Yang ketiga tu dia atau sesuatu. Itu pihak ketiga yang dibicarakan tentangnya. Cuba kita perhati. Alhamdulillah. Kita duduk puji ni tentang Allah. Ni yang ketiga ni. Yang ketiga. Rabbil alamin. Yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Sifat tu sifat dia lah. Sifat dia maknanya. Yang ketiga tu dia lah. Sifat dia. Maliki Yaumiddin, sifat dia lagi. Tiba-tiba dia engkau sahaja. Engkau tu siapa? Dia tadi tu lah juganya. Bukan dia lain. Engkau jua. Engkau sahaja tu dia tadi tu lah juganya. Apa di sini iltifat? Apa di sini? Dia guna tukar tu apa? Sebabnya anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mana maqam ubudiyah yang tinggi sampai kau peringkat lagu mana ihsan itu. Jibril tanya ihsan tu gapo ya kan? Islam gapo, iman gapo, ihsan tu gapo? Ihsan ialah kau menyembah Allah ka'annaka tarahu, supaya kau nampak dia. Kalau dah nampak depan kita lah. Mana kalau depan kita nak kata dia lagi, engkau lah kan. Dah nampak, dah duduk depan dah. Engkau lah hak duduk depan. Kita tuju kepada dia lah. Hak kita semua, hak kita nak minta tolong tu siapa? Engkau lah. Begitu. Hak tu hendaknya, itu kemuncak nak. Kalau mu tak nampak dia, kena ingat dia nampakmu. Dia nampakmu. Jadi ini iltifat tindak ceritanya daripada ghaibah. Kita cerita tentang Allah. Kenal Allah dulu. Bila kenal, kita nak agana. Kita nak sembah dia. Sembah dia tu, dia ada depan kita. Kira-kiranya hatu iyaka. Iyaka. Dan apa ni, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba ku tanya kau tentang aku, aku duduk dekat. Dan kalau duduk dekat, kita nak minta, kita katakan dia kau dah lah. Dan kalau duduk dekat kau jua kami meminta pertolongan. Engkau sahaja tempat kami minta pertolongan. Jadi itu daripada ghaib, daripada kita tak tahu, kita tak kenal. Katakanlah mula-mula manusia ni tak kenal Tuhan. Lepas tu dia jadi kenal. Bila kenal tu supaya duduk depan. Supaya orang duduk depan, kita tak kenal orang duduk depan. Kenal kan? Bila kenal dan duduk depan, engkau dah. Orang tak kata dia dah lagu tu. Jadi asalnya tak kenal, tak tahu, jauh seseolahnya. Kita manusia ni kalau lek kepada akal manusia, lek kepada manusia, dia akan cari, dia akan tanya tentang Tuhan. Sebab naluri semula jadi manusia tu memang dia nak kepada agama, nak ke Tuhan, tak boleh tak ada Tuhan. Supaya dengan naluri takut kan, sifat takut itu sifat semula jadi tu. Tak payah tanam, tak payah royak, dia jadi dengan sendiri. Tak boleh tak ada naluri kasih sayang, nak kepada kasih sayang, itu semula jadi. Cuma orang tidak sedar naluri beragama ni, hak ni Tuhan tanam semula jadi lagi ada dalam diri manusia. Kalau tak bui Tuhan hak betul, dia akan cari juga Tuhan hak tak betul. Kalau tak bui, tak jumpa agama yang betul, dia akan ikut juga agama hak tak betul. Tapi dia tetap nak, dia ada satu kekosongan. Itu manusia. Jadi kalau kita lelak manusia, dia akan cari itu hak jauh lah. Bila dia akan jumpa, dia akan ada itu sifat manusia. Itu sifat manusia. Dan kita perhati dalam ayat ni, ni lah orang kata tauhid tiga ni. Orang duduk gegar sibuk tu kan.
Orang dulu kata tak ada lah Ibnu Taimiyah. Apa kena dengan Ibnu Taimiyahnya? Tuhan royak ni. Alhamdulillah. Cuba baca terjemah. Segala puji bagi Allah. Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir alam. Itu rububiyah lah tu. Rabb nama dia yang mempunyai sifat Rabb tu apa dia? Rububiyah. Rububiyah tu apa dia? Tuhan yang memelihara, menjaga, mentadbir, mengatur, menyediakan keperluan sekalian alam. Siapa dia Tuhan? Allah. Itu dia ada sifat rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Nama apa tu? Ar-Rahman. Tidak nama Allah. Ar-Rahman Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu nama dia juga. Itulah tauhid asma' wa sifatnya. Ada situ. Dalam surah mula-mula sekali. Orang duduk belakang setiap orang semaya baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Maknanya dah kita tahu Tuhan tu segala-galanya bui kepada kita, menyediakan kepada kita keperluan kita. Jadi dialah hak layak kita semuanya, tak ada lain dah. Hak layak disembah. Tuhan yang sebenar-benar Tuhan yang patut disembah, dipuja. Itu Tuhan yang berhak menerima penyembahan manusia. Siapa dia? Hanya engkau jua. Itulah tauhid uluhiyah. Kena satu je. Tak boleh sembah hak lain. Tak boleh sembah hak lain. Sebab apa? Sebab tak ada hak lain. Rabb tu ada sifat rububiyah. Yang ada sifat rububiyah Allah sahaja. Maka dialah yang berhak disembah. Mana dia sahaja yang ada sifat itu, uluhiyah. Hak tu je bendanya. Benda ada dalam Quran. Orang kata betul ada hak tu, kita pun terima hak tu. Tapi cara pembahagian tu, tauhid rububiyah namanya, tauhid uluhiyah namanya, tauhid asma' wa sifat namanya. Hak tu kita tak terima. Kalau lagu tu sifat 20 pun tak ada juga. Sifat 20 pun tak ada dalam Quran. Sifat lagu ni ada, lawannya tiada. Sedia dan sebagainya. Sifat 20 tu 13 ada dalam Quran. Tapi dia ajar supaya hak kita ajar ni dengan nama sifat 20 tak ada. Tapi boleh terima hak tu. Tapi tak ada gegar. Kan? Hak tu kita boleh terima juga sebab hakikatnya ada dalam Quran. Dan kalau hakikatnya ada dalam Quran, tauhid uluhiyah rububiyah ni pun ada juga dalam Quran. Apa yang gegar? Apa yang sibuk? Situ tak kena. Sifat 20 tu tak boleh menafikan. Hak 20 tu memang ada dalam Quran. Cuma cara persembahan dia, hak tu hak baru. Tu baru. Teknik tu, cara tu, itu baru. Supaya juga uluhiyah rububiyah ni bagi cara begitu, perincian dia tu, itu baru. Tapi benda tu ada dalam Quran. Bila ada dalam Quran, ajaran Quran orang panggil, bukan ajaran Ibnu Taimiyah. Tu silapnya orang kita. Sebab dia ngaji tak, dia ngaji sifat 20. Siapa mufti pun tempat kita ni pun rupanya cetek sangat. Dia hanya tahu sifat 20 saja. Tak tahu dalam dunia ni berapa ramai orang sudah terima. Ulama-ulama daripada dulu lagi terima ni tauhid ni. Ikutlah, tak saya sebut tauhid 3 pun tak apa. Dia kata sebut tauhid 3 tu jadi macam Trinity pula. Adakah begitu? Banyak lagi hak 3. Ambil Ismail 3 jadi Trinity kah? Banyak lagi hak 3 ni molek kena buat 3. Tak boleh lagu tu, tak boleh lagu tu. Kena kira benar hakikat tu. Kalau nak kira zahir dia, nama orang susung hak ada dalam kitab tu sifat 20 pun tak ada. Jelas hak tu. Tapi hakikat dia, ajaran dia bahawa Tuhan tu maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, hak tu ada dalam Quran. Supaya juga uluhiyah rububiyah ni ada juga dalam Quran. Tak usah kita menyalahkan. Tu sebabnya kita wayak dah dulu kan, apa ni, bahawa tauhid hak 3 ni, orang panggil tauhid 3 ni ada, tak payah banyak benar. Cumanya nak mudah. Ambil 3 sudah, ambil 3. Hak sani dalam surah mula-mula semua orang baca. Lepas tu kita ambil tengah surah Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma
fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ada 3 juga situ. Apa kita nak kata Trinity kau Quran ajar Trinity? Rabbus samawati wal ard. Cuba ambil tengok. Cuba ambil tengok. Amalan ni kita pergi koksi sikit pergi koksi. Surah Maryam ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteduh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Jadi cuba kita perhati. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Macam-macam terjemahan itu tak kisah, tapi kok mana-mana pun kalau kita perhati dalam terjemahan mana-mana pun bila dia terjemah Rabb, makna Tuhan yang menciptakan sekalian alam ni. Tuhan yang mengatur, mentadbir, mengurus sekalian alam. Itulah Rabb. Rububiyah. Yang ada sifat lagu tu rububiyah. Itulah sifat rububiyah. Tuhan kita tu kita terima sebagai Allah tu, dia ada sifat rububiyah. Sebab itu nama dia Rabb. Dia yang menjaga. Oleh kerana begitu, fa'budhu, sembahlah dia. Sembah dia tu sebab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sanilah. Sembahlah dia. Oleh kerana dia tu gitu sifat, memang Tuhan sebenar, sembahlah dia. Itu kepada dia. Itulah, jangan sembah orang lain lah maksudnya. Sembah dia saja. Itulah tauhid uluhiyah. Sembah dia saja yang berhak disembah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Adakah kamu tahu ada hak lain senama dengan dia, serupa dengan nama dia? Tak ada. Itulah tauhid asma' wa sifat. Qadir, alim, basir. Makna dia basir, makna melihat, sami' mendengar. Semua orang tahu. Orang belajar sifat 20 kata lagu tu juga. Tapi kalau tanya, mendengar dia, melihat dia seperti kita kah? Tak. Adakah mendengar dan melihat seperti dia? Tak ada. Itulah orang tanya. Adakah orang lain kalau dia kata mendengar, dia kata berkuasa, dia kata hak serupa dia, adakah? Tak ada. Itulah makna tauhid asma' wa sifat. Yang ada sifat macam tu hanya dia saja, satu saja. Tak ada orang lain. Hak lagu tu walaupun bunyinya melihat, kita pun melihat juga, tapi tak ada hak standing sebanding dengan dia. Tengok, ada. Apa nak kata ajaran Ibn Taymiyah lagu mana tak cara Ibn Taymiyah? Tak ada Ibn Taymiyah pun. Benda tu kena percaya tu sebab Quran. Cuba ayat tu tengok. 2, kita ambil hak ujung sekali Quran pula. Hak tengah-tengah jelas tu memang panjang. Kita ambil hak ujung sekali. Iaitu suratun Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, Rabb. Dia ada guna Rabb. Maknanya Tuhan yang ada sifat rububiyah. Itulah orang panggil tauhid rububiyah. Adakah Tuhan lain yang menjaga manusia selain daripada Tuhan tu? Tak ada. Itulah Rabb. Malikin nas. Itu asma' dia, nama dia. Salah satu nama Tuhan Al-Malik. Malik kepada siapa? Malikin nas. Itulah tauhid asma' wa sifat. Banyak raja dalam dunia ni. Tu raja Kelantan, tu raja Terengganu, raja Melaka. Tapi raja supaya dia ada? Tak ada. Satu je. Raja hak sebenar, tak mati. Tidak diwarisi. Tidak mewarisi orang lain. Tidak. Satu je. Itulah orang panggil tauhid. Satu je. Ilahin nas. Ilah mana Tuhan yang ada sifat uluhiyah. Tuhan yang lagu tu yang menjadikan sekalian alam, menjaga kita, mengurus kita, bagi segala keperluan kita, sifat-sifat dia terpuji. Tuhan itulah yang patut disembah. Itulah orang panggil uluhiyah, tauhid uluhiyah. Apa yang benda yang bercanggah, benda yang salah, apa? Tu benda. Cuma dalam masyarakat kita ni sesuatu yang
menyedihkan, mengecewakan, sebab dia naik tu dalam keadaan tidak seimbang. Satu pihak dia kata tauhid sifat 20 ni mengarut, kata tu tak ada asas, tak betul. Hak nu pun congek ekor lah, pandah lah. Dia kata hak demo tu tak ada. Jadi duk balah ni, balah sia-sia. Balah ni benda kedua-dua tu ada. Kedua-dua tu ada, sepatutnya diterima. Jangan kata mu salah, mu sesat, saling menyesatkan satu sama lain. Hak tu pun cuma dia kaedah dia saja berbeza. Kaedah dia saja berbeza. Benda hak dia cerita tu ada dalam Quran belaka. Hak tu ke hak ni ke. Itulah akibatnya kalau sepi. Kalau tahu sol, tak tahu dah hak lain. Dan tidak tahu menghormati orang lain, sama-sama kita saudara sama Islam, dia jadi ginilah. Apalagi kalau benda-benda macam ni terbit keluar daripada mulut seorang yang dianggap seorang yang mufti, orang panggil mufti. Dia lagi keliru. Orang kata sesat lagu mana lagu ni. Kedua-duanya betul, sesat lalu. Boleh duduk ukit, duduk kata hak ni tak betul, hak ni tak betul. Memang ada sungguh hak lagu tu, ada sungguh. Hak tu lah mengecewakan. Jadi duduk balas buang masa sama-sama kita, buang masa. Padahal je kedua-duanya betul. Kalau ada sedikit sebanyak kaedah cara dia tu yang tidak sesuai, itu boleh dikritik, boleh diperbetulkan. Semua terbuka. Imam Ghazali sendiri yang bawa cara Asy'ariyah, dia kata terbuka, boleh dikritik Asy'ariyah pun. Cuba tengok kalau hak cerdik molek, hak pandai sungguh, dia tak ada duduk mengata tak satu pasal lagu tu, menyesatkan satu sama lain, sama-sama Islam. Ni dah jadi keliru. Dah betul lah kita jumpa dengan ayat ni, itu panjang sikit lah, oleh kerana kena dengan masalah semasa kata. Jadi kita setuh lah. Jadi hak naknya iltifat tadi, iltifat daripada ghaibah kepada khitab, ada sini tu je. Iltifat daripada ghaibah kepada khitab tu engkau lah, ada sini. Kalau kita nak tengok lain-lain lagi, banyak lagi dalam Quran diguna lagu ni. Misalnya dalam surah At-Tin, cuba tengok, Amir baca surah At-Tin, surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun, wat-tini waz-zaytun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Baca je terjemah. Demi buah bin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang amat ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Jadi kalau kita tengok dalam surah At-Tin ini, hak sebenarnya orang yang belajar Quran, belajar tafsir ni, kaedah tu ya tidak ayat belaka. Kalau nak ayat belaka panjang benar lah, nak sebut semua dalam Quran ni, hak ada ni masuk kaedah ni, iltifat daripada ghaibah kepada khitab tu banyak lah. Hak naknya bila kita beri beberapa ni, semula jumpa hak lain kita boleh rayak, boleh tahu ni masuk dalam hak ni, bawah ni, hak ni masuk bawah ni.
Kalau boleh gitu pandai benar dah lah. Pandai benar. Orang hak pandai-pandai tu dia boleh hak tu lah. Sebenarnya dia boleh hak tu. Ni dia tahu. Ni bawah kaedah ni. Ni masuk bawah hak ni. Hak naknya gitulah. Ni contoh, kita bagi contoh. Misalnya saat ni. Hak ni pertukaran daripada ghaibah kepada khitab. Ada dalam ni. Mana? Ada kalanya dia ada tu dalam ayat yang sama. Ada kalanya dalam ayat yang dekat-dekat tu. Dekat-dekat tu. Sebab ni kita jangan lupa. Kita duduk bicara ni, kita duduk cara ni tentang struktur mikro. An-nazmul khafif. Mana kaitan antara ayat dengan ayat. Ataupun dalam satu ayat. Apa kaitan dia? Kaitan dia. Memang dia ada kaitan. Jadi fama yukadzibuka. Ka tu khitab. Itulah orang panggil khitabnya. Khitab ni daripada mana? Daripada ghaibah. Daripada ghaibah. Ghaibah tu siapa dia? Ka tu siapa dia? Engkau tu. Manusia lah. Al-insan. Al-insan tu kan pihak ketiga tu. Apa ni? Orang panggil pihak yang dibicarakan. Orang ketiga. Al-insan itu. Thumma radadnahu. Kemudian kami pusingkannya. Kembalikannya. Kami jadikannya nya manusia. Nya tu pihak ketiga juga. Orang ketiga juga. Insan nama. Kata nama. Isim. Hu itu dhamir. Ganti nama. Tapi ganti nama untuk orang ketiga belakang tu. Setelah sebut orang ketiga tu, fama yukadzibuka. Apakah yang membuatkan engkau, yakni wahai manusia, mendustakan hari kemudian? Engkau. Jadi Tuhan hadap pada engkau. Jadi inilah orang panggil pertukaran daripada ghaibah, daripada orang ketiga kepada orang kedua. Sebab apa? Tuhan cerita tentang manusia. Lepas tu Tuhan bertanya manusia, bagi Tuhan dia ketiga ke ghaib ke depan ke, serupa je bagi dia. Serupa je bagi dia. Ghaib tu bagi kita, ghaib tu bagi dia semua depan belakang. Cuma dia rayak kepada kita hakikat manusia ni. Manusia ni kejadiannya Tuhan buat paling comel. Tapi tak kena gaya dia jadi paling rendah. Itulah hakikatnya kejadian manusia tu dalam dunia ni. Bila begitu, dah ada, baru ni kita sudah rayak sudah rayak dah dalam surah At-Tin ini. Apa dia orang panggil struktur makro dia. Nak ayat apa? Nak membukti akal dan bukti nakal tentang adanya hari kemudian. Dan setelah begitu, bukti nakal, bukti akal ada, apa yang membuatkan engkau mendustakan hari kemudian? Sepatutnya mu tidak bakit lawak dah terhadap hari kemudian. Mu kena terima. Sebab bukti akal memang menunjukkan begitu. Bukti nakal pun juga menunjukkan begitu. Kita sudah sebahagiannya kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Bukti nakal itu wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Semua nabi-nabi mari situ tu raya hari kemudian ni ada. Hari kemudian ni ada. Akal kita pun kata begitu juga. Akal kita pun kata begitu juga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia ni daripada tak ada kepada ada, kemudian tak ada pula. Tak ada pula. Nak pergi mana? Mari saja ke sini. Tak ada tanggungjawab apakah? Tak ada akan disoal ke manusia ni, sedangkan dia sudah buat berapa banyak kesalahan. Dia lepas saja dalam dunia ni. Dia sudah buat berapa banyak kebaikan, tapi tidak mendapat balasan yang sepatutnya, ganjaran kepada dia dalam dunia ni. Tak ada. Kalau tak ada, Tuhan tidak adil lah. Tidakkah Tuhan ni hakim yang paling adil? Hakim yang paling adil pun dia akan buat keputusan dengan tepat. Tak ada jadi berasa teraniaya. Jadi kalau tak ada hari kemudian, mana tak ada pembalasan. Berapa banyak dalam dunia ni orang tidak mendapat balasan daripada amalan dia. Jadi nyayalah. Adakah Tuhan tu zalim? Tidak. Tuhan tu adil. Sifat dia. Bila adil, kena ada hari kemudian. Tak boleh tak ada hari kemudian. Akal kita kata. Jadi berdasarkan bukti akal dan nakal menunjukkan bahawa hari kemudian tu ada. Dan begitu, apa yang membakit lawak tu tak percaya semacam tu apa? Wahai manusia, Tuhan hadap sesoalannya depan.
Tanya manusia, setiap orang tu tanya, apa tak percayanya? Begitu. Daripada ghaibah tu dia rakyat umum, dia cerita tentang manusia ni, macam orang lain. Tidak orang lain, mu sendiri. Mu tu apa tidak percaya. Dia pergi gitu. Daripada cerita kepada orang lain, macam orang lain, kita merasa tidak salah. Tahu-tahu kita, mu tu lah hak salahnya. Tu cara dia berpindah daripada ghaibah kepada khitab tu sangat seni. Sangat seni. Supaya boleh duduk rakyat kesalahan gini. Ramai orang buat salah gini. Tahu-tahu mu lah hak buat lagu tu. Mula-mula dia rasa sedap hati, dia rasa cerita pasal orang lain ni, pasal orang ketiga. Bukan dia, bukan kau. Tahu-tahu kau. Tu cara dia. Jadi tujuannya nak menakutkan manusia. Bila manusia ni takut, dia akan mikir, dia akan buat benda boleh lah. Itu faedah iltifat. Faedah iltifat ni besar mana dia. Kita tengok lagi surah An-Naba. Kalau nak tengok macam dia sebenarnya sangat banyak, tapi kita pilih-pilih. Hak naknya bila jumpa tahu. Di sini ada berlaku iltifat. Dan sebenarnya hak ni susah sebenarnya nak tahu, kecuali orang yang erti bahasa Arab. Jadi bahasa Arab lah asasnya untuk mengetahui ada iltifat ke tidak ada iltifat ke. Sebenarnya bahasa Arab, penguasaan bahasa Arab. Kalau penguasaan bahasa Arab tak ada, tak boleh katakan gitulah mudahnya. Cuba Amir baca surah An-Naba, Amma yatasaalun itu ayat 21 hingga 30. 21 hingga 30. Amin. Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sungguh neraka Jahannam itu sebagai tempat meminta bagi menjadi nama-nama isi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang menjadi yang nanas sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Maka kerana itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Cuba kita perhati semua yang kita baca saat ni, ambil baca saat ni dan terjemah saat ni daripada inna jahannama kanat mirsada hingga kepada ayat 29. Situ tu ghaibah, pihak ketiga, orang ketiga. Ayat 20 fadhuqu falan nazidakum illa azaba, situ saja khitab. Pertukaran berlaku ke situ, berlaku di situ. Jadi neraka Jahannam ni tempat orang-orang jahat, lama duduk dalam tu, kena seksa. Teruklah, tak ada nak dapat sejuk, tak ada nak dapat sedap. Minuman yang sedap dalam tu tak ada. Kalau boleh pun ada minuman air panas yang menggelegak, warasaqa, dan air nanah ada. Lepas tu sebagai balasan yang setimpal, la yadhuquna, mereka tidak merasai, labithina, mereka duduk di dalam, mereka ni pihak orang ketiga, mereka lit-taghin, orang jahat ni pihak ketiga, labithin pihak ketiga, la yadhuqun, mereka tidak merasai. Pihak ketiga, indahum, mereka, kanu, mereka, la yarjuna, mereka lagi, wa kadzabu, mereka lagi, mereka semua. Akhir sekali fadhuqu,
kamu rasailah. Daripada mereka bertukar kepada kamu. Kamu ni siapa? Mereka tadi itulah. Mereka yang tersebut tadi. Falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan tambah kecuali azab kepada kamu. Kalau nak ada nambah pun nambah seksa. Tak ada nambah alah kurang, alah keringan, tak ada. Alah ke teruk ada. Jadi di sini daripada ghibah mereka sebut tu kamu. Jadi di sini fadhuqu, inilah yang dikatakan khitab. Kum falan nazidakum, kum itu pun khitab juga. Jadi inilah yang dikatakan pertukaran daripada ghaibah kepada khitab. Sebab tadi juga mula-mula sebut pasal seseolah cerita pasal orang hak masuk neraka, hak dapat gini-gini, kena seksa teruk, duduk lama dalam tu. Rupa-rupanya kamu lah hak lagu tu. Jadi kamu berhak mendapat lagu tu lah. Jadi mengejutkan, menakutkan. Mula-mula duk ingat cerita pasal orang lain, tahu-tahu dia. Di sini juga ada makna tu. Lagi kalau kita nak tengok di dalam surah An-Nahl, tak usah banyak sangat, kita ambil hak ngelah hak ni, Abasa. Surah Abasa 1 hingga 4. Cuba ambil tengok Abasa wa tawalla tu lah. Baca ni. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling kerana seorang buta telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya? Cuba kita perhati. Abasa, dia masam muka. Wa tawalla, dia berpaling. Dia ni orang ketiga lah. Ja'ahul a'ma, kerana dia didatangi. Dia lagi sekat tu dia berlaku. Wa ma yudrika, mu tahum mana, mu pula dah. Tadi dia, mu tu siapa? Dia tadi itulah. Mu di sini dia tadi itulah. Tapi Tuhan tukar daripada ghaibah kepada khitab. Mu tahum mana tahu. Takut dia mari itu nak menyucikan diri dia, ada faedah untuk dia, atau dia dapat peringatan, maka berguna peringatan tu kepada dia. Apa membuat lagu tu ya? Sepatutnya dia katakan nak kira ayat biasa kan? Dia tahu mana? Ya, dia tu masa muka buat gitu. Dia tidak kata dia, tapi mu tahu mana? Tadi dia kata dia. Di situ ada iltifat. Apa makna iltifat itu? Jadi iltifat ni luar. Kita sudah bagi dah sebahagiannya antara makna-makna dia. Maksud iltifat tu di awal. Di sini Allah SWT nak ayat siapa dia? Abbas saya masa muka tu Nabi kita lah. Sebab tu dia terjemah tadi. Terjemah mana? Abbasan. Dia patut dia adalah bracket Muhammad ni maksud. Nabi kita lah maksudnya. Bermasa muka. Siapa dia masa muka? Nabi kita. Dia maksudnya Nabi kita lah. Masa muka dah paling. Sebab hak mari kepada dia tu hak buta. Kamu tahu mana? Takut-takut hak mari tu lagu tu pun, walaupun apa lagu tu dia tu, dia sebenarnya bagus. Hak mu nak melera sangat tu tak ada faedah sebenarnya. Mu tahu mana? Yang mu paling awak tak cara ke dia bahasa serabut. Ni ceritanya Nabi SAW dia mikir semacam antara hak dia fikirnya, ia jadi susahnya pasal pemimpin tu tak berubah. Kaum Quraisy tu, ketua-ketua dia tu tak berubah. Lepas tu orang ramai ni kebanyakannya bila-bila masa pakhlan ni pun orang panggil zaman maju, zaman moden, zaman orang dapat pendidikan belakang pun lagu tu juga sebenarnya. Lagu tu juga pesen pak tu ramai. Kalau pemimpin dia ubahlah bawah ni, mudah ya. Tak payah duk kacau ambil masa banyak. Itu hakikatnya.
Jadi Nabi SAW bila demo tu nampak nak dengar sikit, dia pun gomoh lah, ngadak lah demo tu, nak bersyarah, nak royak lah. Tiba-tiba dalam keadaan lagu tadi, sahabat dia orang mari orang Islam dah buta, nak mari tanya sesuatu. Nabi macam nak marah paling, sebab dia duk sibuk nak ngadak hak ni, nak dakwah hak ni. Kalau sebut dia tu ada ramai satu orang pun satu tak nak berubah mana zahirnya. Naknya nak Islam ni berubah, biar orang tu ikut Islam, biar jadi senang lah, tak ada lah. Jadi kita kata penyiksaan berlaku sana sini, ni sebab bapak dia hak ketua tu tak masuk Islam, susah lah. Jadi Nabi duk fikir gitu, jadi ni dia jadi rasa serabut lah, kita kata serabut lah. Waktu dia masa buka paling tu tak secara duk ngadak ni. Jadi Tuhan tegur Nabi, tak boleh lagu tu. Tuhan tegur Nabi, tapi Tuhan tegur pun kita nampak dia sayang kepada Nabi. Sebab apa? Dia tidak guna mung apa masa kau dia Batam engkau didatangi oleh orang buta, dia tak kata engkau, dia seseolahnya orang lain. Hak dia kata masa, hak dia kata tak kena buat tu orang lain, bukan mung. Tuhan tak saya sebut Nabi secara direct, teguran dia secara tidak direct, dia royak macam orang lain. Padahal yang buat lagu tu Nabi sendiri dah. Orang yang berkenaan itu dia serah lah, walaupun sebut orang lain, aku dah ni, dia serah, dia faham dah tu. Nabi faham serah dah. Lepas pada tu kita tahu bahawa Abasa tu dia di sini ialah Nabi kita, sebab ada iltifat tu lah. Selepas tu mu tahu mana mu yang mu tadi tu paling masa tu kira-kiranya tak ada belah mana lah hasil. Kalau dia ni bawa ketua ni hak mu nak faham, mu tahu mana mu tu. Di situ menunjukkan dia tadi tu ialah kamu. Situ baru Tuhan wajah. Jadi hakikat sebenarnya hak naknya iaitu orang terima Islam. Kalau tidak terima Islam, gomong pun sia-sia juga. Jadi kita jangan abaikan pengikut kita, walaupun dia orang sesak, walaupun dia orang kurang, walaupun dia orang lemah, walaupun dia orang cacat. Tuhan nak beri kemenangan, Tuhan boleh beri. Tuhan boleh beri waktu tu. Jadi kena jaga ni, jangan sampai pengikut kita ni terkilat. Tu dia ajar macam mana nak jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus. Mana pengikut dia, serendah-rendah pengikut dia tak terasa hati, dia jaga hati. Itu dari segi pendidikan nak jadi ketua. Jadi Allah SWT tegur. Dan Nabi SAW dia itulah kadang-kadang yang Nabi ni dia jerit, dia berasa sedih, sebab dia berasa dia ada juga ketelanjuran, kesilapan yang tidak sampai ke peringkat dosa. Tapi kadang-kadang dalam Quran dia sebut perkataan dzam, dosa juga. Benda-benda lagu ni yang sebenarnya tidak dosa, kesilapan, ketelanjuran. Orang kata kegelinciran, dia tergelincir situ. Maksud dia apa molek? Maksud dia nak suruh agama Allah ni tersebar, nak suruh hak ni lah juga. Hak orang rendah-rendah, hak tak ada nama, hak tak ada gapo ni, kena buat nyaya kau orang nyaya. Jadi kalau ketua tu masuk, selesai lah masalah dia pun. Dia mikir hak ni juga, dan mikir untuk Islam juga, bukan masalah peribadi dia nak dapat gapo-gapo, tak ada. Cuma silap langkah. Tuhan tegur selalu. Tuhan tegur selalu. Jadi takut-takut Nabi kata doa ayat dia orang lain. Dia tu mudah lah. Jadi mu tahu mana? Tak tahu orang nampak gomo nak dengar, maka dia akan terima gitu. Kamu ingat? Doa tu hidayah ni masalah. Hidayah ni duduk dengan aku. Kalau aku tak beri hidayah ke dia, mu gomo pun dia tak akan dapat hidayah juga. Dia buat nganyi, buat main pula lepas pada tu. Maknanya ada pun hak ni dia tanya, nak kita tanya sungguh. Lepas tu apa yang kita tanya masa tunya pula waktu tu. Jadi pengikut ni pun kena pandai juga. Kena tengok sibuk ke tidak. Tengok sibuk tu tak sah lagi. Tapi kan dia buta, dia mana tahu siapa dia. Dia buta, dia mana tahu siapa dia. Hak mari ni. Jadi kedua-dua tu mana boleh dimaafkan. Hak ni sebab dia buta. Kita kata kalau dia mungkin yang nampak, dia tidak gitulah. Jadi kalau pengikut tu nampak, sepatutnya tengok ketua dia duduk tengah sibuk, janganlah duduk tekan dia. Cuba tengok
Kalau kita ada pemimpin biasa, setara Nabi ni masa main ada tekanan banyak-banyak pada orang lain, kita kena faham. Kalau kita ada pemimpin, janganlah nak sempurna sangat. Dia mesti mudah-mudah orang biasa, kan? Dia mesti ada kurang dia. Setara Nabi, Tuhan nak ajar. Tak apalah dia Tuhan tegur. Kita ni pun teguran nak bagi kita daripada Quran dan sunnah jugalah. Kita buat betul. Ikut tengok Quran. Gitu benda. Jadi itu maksud berpaling. Takut-takut kalau ayat ghaibah semacam ni cerita pasal orang lain, tak ada kena menggunakan kita. Jadi bila kata serah benar lah. Serah benar. Jadi dia tidak kata selalu. Jadi cara tu berlalu. Tidak start tu lalu. Itu cara beci tu, cara kasar lagu tu. Ni cara lembut. Dia pergi start dengan orang lain, pihak ketiga, lepas tu baru dia pergi. Itu cara iltifat. Itu orang panggil seni bahasa Al-Quran yang sangat halus, sangat lembut. Tak apalah, kita pergi pula seterusnya kepada hak nombor 9. Pertukaran daripada ghaibah, yang ini orang ketiga atau yang dibicarakan tentangnya, kepada takallum, yang ini orang yang bercakap. Antara contoh penggunaannya di dalam Al-Quran ialah walaqad akhadallahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel, dan kami telah angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. 12 orang pemimpin. Ini pertukaran daripada ghaibah. Cuba kita perhatikan. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian. Allah tu orang ketiga lah kita. Orang ketiga. Sebab kita cerita tentang dia. Allah telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel. Wa ba'athna, dan kami telah angkat, telah utuskan. Jadi kami itu siapa dia? Allah tadi itu. Allah tu juga, kami ni bukan orang lain. Jadi ini orang panggil pertukaran daripada ghaibah kepada takallum. Takallum ni orang yang bercakap, kami. Tadi dia kata Allah, lepas tu kami mengangkat 12 orang. Di antara mereka 12 orang pemimpin. Jadi kami angkat. Kami itu siapa? Allah tadilah, bukan orang lain. Jadi apa ya tukar daripada ghaibah kepada kami itu? Apa ya tukar begitu? Nak ceritanya pelantikan tu rasmi. Bila rasmi daripada Allah, dia kena nyatalah siapa hak angkat tu, siapa. Allah hak kita ghaib tu bukan. Ghaib tu mana dari segi perjanjian tu mungkin hak ada, mungkin hak tak ada. Ialah belaka, termasuk belaka Bani Israel. Jadi wa ba'athna minhum, kami angkat di antara mereka, kami angkat. Jadi kami tu nak ayat rasmi. Sebab kalau kita bahasa kita orang Melayu, kalau raja, kalau kita orang biasa ni kata kami, saya. Kalau raja beto tu maknanya rasmi lah. Rasmi. Lepas tu kalau dia kecek dengan adik-beradik dia, aku mu juga berkali. Begitulah. Tapi bila rasmi ni guna beto. Nak ayatnya pelantik. Bila sebut pelantikan, angkat orang tu jadi gapo-gapo, dia kena rasmi. Dan biasanya rasmi ni dia ramah. Kalau manusia ramah, tidak seorang. Kalau kata seorang mungkin ada kelemahan dia tidak selidik molek ke. Tapi bila ramah dia makna kekuatan. Itu kalau kepada manusia. Tuhan tidak ramah, tapi dia guna tu untuk ramah. Nak rayaknya dia ni walaupun seorang lebih daripada hak ramah tu. Lebih daripada hak ramah. Mana pelantikan dia tu adalah pelantikan yang sah. Pelantikan itu adalah pelantikan yang tepat, yang betul, tidak perlu diragui, tak perlu berasa was-was. Itu maknanya dia tukar. Dia tukar. Jadi tadi Allah secara umumnya
Ini dalam bab pelantikan, angkat ni dia sebagai hak lain pula. Jadi sebab kita katalah tadi dia kecek, katakanlah adik-beradik kita jadi Perdana Menteri misalnya, adik-beradik kita jadi Perdana Menteri, tadi kita kecek dengan dia kecek dengan kita sebagai adik-beradik. Lepas tu bila dia tu duduk di tempat dia, atas kursi dia tu, kuasa dia, dia tidak sebagai adik-beradik kita dah, dia kecek sebagai Perdana Menteri. Begitu. Mana keadaan tu, kedudukan tu. Jadi Allah SWT ambil kira juga benda lagu tu. Kedudukan tu kedudukan siapa, sebagai siapa. Itu benda je. Lepas tu kalau kita nak tengok lagi, Amir boleh tengok apa ni, Al-Baqarah ayat 21 hingga 23. Tengok situ. Ayat 21 hingga 23. Baca Amir. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit dan dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah seperti dengannya dan ajarlah penolong jika kamu orang-orang yang benar. Cuba kita perhati 2-3 ayat ni. Di sini pun ada orang panggil iltifat daripada ghaibah kepada takallum. Takallum ni mana orang yang bercakap, orang yang pertama tu boleh jadi aku seorang, boleh jadi kami. Dia ada dua. Tak apalah sini. Cuba kita perhati, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Tuhan tu yang ketiga kan, orang ketiga lah kita kata dalam percakapan, pihak ketiga yang telah menjadikan kamu. Dia menjadikan kamu, dia menjadikan kamu. Yang Tuhan yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Dia mana? Tuhan yang menjadi. Yang ketiga juga. Dan menurunkan air daripada langit. Menurunkan dia. Pihak ketiga juga. Lalu dikeluarkan dengan air itu buah-buah sebagai rezeki kepada kamu. Dia juga yang mengeluarkan itu buah-buah tu. Oleh itu janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Allah tu pihak yang ketiga juga. Lepas pada itu cuba tengok ayat 23. Sekiranya kamu ragu tentang apa yang telah kami turunkan. Tadi dia kami pula. Kami ni dia tu lah juga. Kalau nak kira mengikut kias bahasa biasa, sekiranya kamu ragui tentang apa yang dia turunkan kepada hambanya, bukan hamba kami, hambanya, gitu, barulah ada kaitan dengan sesuai dengan hak sebelum pada tu. Tapi walaupun tidak sesuai, dia besar makna dia, besar makna dia. Iaitu Tuhan yang menjadikan gini. Sekiranya kamu ragu tentang apa yang kami turunkan, ini bukan sebagai tu, ini rasmi, ni kami. Sebab kita sebut tadi, kami ni mana hak rasmi, hak rasmi. Dan benda tu dengan restu Allah, besar maknanya. Quran itu sebagai mukjizat, sebagai panduan hidup, besar maknanya kepada kehidupan manusia. Jadi Tuhan bui itu dia guna nazzalna.
Nazzalna, kami turunkan kepada hamba kami. Hamba kami itu Nabi kita lah. Itulah yang dikatakan iltifat, pertukaran daripada ghaibah, daripada pihak ketiga, orang ketiga, ataupun sesuatu yang dibicarakan tentangnya kepada takallum. Takallum ni makna orang yang bercakap. Jadi bercakap tu macam sini, kami itulah. Apa dia guna kami, dia tidak guna aku. Kalau aku nampak lain. Ini kami mana rasmi. Sebab tu kalau orang belajar bahasa Arab ni dia kata nahnu lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Mana dia? Yang kedua, awil mu'azzim nafsahu. Dua makna dia. Satu maknanya orang yang bercakap ada sekali dengan dia tu orang-orang lain sekali dengan dia. Itu makna kami. Bila guna kami ni tidak seorang lah, cuma dia kecek seorang. Ada lagi orang lain sekali dengan dia. Itu satu makna dia. Satu lagi makna dia mu'azzim nafsah. Maknanya orang yang nak membesarkan diri dia, nak royak kedudukan dia yang istimewa, yang rasmi, apa dia guna kami juga dalam bahasa Arab. Sesuai lah Allah SWT apa guna kami sini. Gitu. Lepas tu kita ambil sekali lagi, baca surah Isra ayat 1. Ayat 1. Surah Isra atau orang panggil juga Bani Israel. Bani Israel. Baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Coba terjemah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dari Muhammad. Jadi cuba kita perhati di sini. Maha suci Tuhan yang mana Dia telah memperjalankan hamba-Nya. Dia asra, bukan asraina, asra. Mana memperjalankan. Dia lah pihak yang ketiga. Bi'abdihi, memperjalankan hamba-Nya. Nya tu yang ketiga juga, pihak ketiga juga. Lepas tu daripada pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kawasan sekelilingnya. Kami berkati kawasan sekelilingnya. Jadi dia sebut kami, bukan dia. Tadi dia sebut dia. Tuhan yang memperjalankan pada waktu malam hamba-Nya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang Dia berkatilah. Sepatutnya kita kata sebab tadi dia, tapi tidak dia. Kami, yang kami berkati kawasan sekelilingnya, untuk kami tunjukkan kepada dia, kepada hamba kami yang dibawa berjalan pada waktu malam itu, sebahagian daripada tanda-tanda kami. Jadi untuk kami tunjukkan. Jadi barakna haulahu, kami berkati. Tuhan yang Maha Kuasa berkati. Dia guna bukan barak tu, baraka bukan, tapi barakna. Maknanya menunjukkan kekuasaan Dia, kebesaran Dia tu. Kebesaran Dia tu. Jadi Tuhan yang buat gitu tu ada kedudukan Dia, ada kedudukan Dia yang tinggi dan kebesaran Dia. Untuk menunjukkan kepadanya, ini rasmi. Nak menunjukkan tanda-tanda kami ini, Tuhan tu yang maha agung, maha hebat, maha perkasa. Tuhan tu lah nak tunjuk. Kalau dengan kederat manusia biasa ni naik ke atas sikit je, tak boleh nak napah, tak boleh nak menyawa dah. Ni boleh pergi atas 7 tala langit lagi boleh. Tidakkah dengan kuasa Tuhan tu? Jadi patut dia guna linuriyahu, untuk tunjuk kepada Nabi
kerajaan alam semesta. Sebab apa? Ini persediaan untuk Nabi akan jadi pemimpin di Madinah, akan menjadi ketua negara. Orang nak jadi ketua negara ni dia kena banyak tengok pengalaman luar. Biar ada pengalaman luar, tengok kata negeri lain, jangan kira negeri dia saja. Jadi Tuhan ni bukan tunjuk negeri lain dah, kepada pemimpin dia nak nanti, dia tunjuk kerajaan alam semesta. Pakar surga, pakar neraka. Apa tidak hebatnya kan lagu tu. Itu benda. Jadi nak jadi pemimpin, dia kena ada pengalaman, kena pergi sana tengok orang buat lagu mana benda ni, cari pengalaman. Jadi Allah SWT tidak buat pergi ke Amerika, kau pergi ke mana, Jepun ke tak, akak ke langit, tengok kerajaan Allah yang menjadi contoh kepada segala-galanya. Jadi dia guna linuriyahu, untuk kami tunjukkan, kami berkati. Dia guna kami di situ. Lepas tu innahu, sesungguhnya dia pula was-sami'ul basir. Dia ni siapa? Kami tadi lah juga. Dia ada tu maksud-maksud di sebalik itu. Orang panggil iltifat, daripada takallum kepada ghaibah pula. Mula-mula daripada ghaibah kepada takallum, kemudian daripada takallum kepada ghaibah dalam ayat yang sama. Dan dia ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Benda ni kalau kita nak mendalami, bila ngaji hak tu lah secara khusus daripada awal sampai akhir, orang panggil struktur mikro tu, satu-satu. Abang kenapa? Learn ni baru kita ngaji usul baru ni, nak ayat gapo dia kaedah yang diguna pakai, gapo dia kaedah yang diguna pakai dalam nak memahami makna sesuatu ayat Quran dan keperkaitannya dengan ayat yang lain. Jadi sedangkan qiyas biasa-biasa menghendaki waba'atha, bukan waba'athna tadi, habislah situ. Kemudian ini usul seterusnya, habis dah iltifat tu, habis dah. Ini usul seterusnya, usul setengah orang kata setengah orang kata ikutlah ke mana-mana pun tak apalah waktu tu. Waktu tu dunia tak ada kapal, ikutlah nak mana-mana pun tak apa. Jadi tasriful ayat, ni kaedah. Bila kita baca Quran, penuntut Al-Quran, pelajar Al-Quran kena tahu istilah ni dan gapo hakikat dia, kita tahu. Istilah tasriful ayat ini sebenarnya berpunca daripada beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Antara lainnya ialah firman Allah berikut: wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Itu ayat. Jadi hak kita garis tu, nusarriful ayat, masdar dia tasrif al ayat, bermaksud dan negeri yang baik, yakni tanahnya, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan negeri yang tidak baik, maksudnya tanahnya, tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah kami. Kami, bila sebut kami tu kena ingatlah, sebab tadilah dia ada makna kebesaran, kehebatan dia, kedudukan dia yang tinggi. Demikianlah kami menerangkan tanda-tanda kami, yakni tanda-tanda kami, tanda-tanda kemurahan dan kekuasaan kami dengan berbagai cara bagi orang-orang yang mahu bersyukur. Jadi Tuhan kan lagu ni royak, kan lagu ni dulu, ni kemudian sini royak, ni sini tak ada royak tu, tapi cerita yang sama. Apa dia buat lagu tu? Di dalam ayat di atas, tasriful ayat berarti menerangkan tanda-tanda kekuasaan, kemurahan dan sebagainya dengan berbagai cara. Tasriful ayat pada asalnya mempunyai beberapa arti, antaranya memalingkan, pemalingan, memusing-musingkan, pemusingan, memutar-mutarkan, menukar, penukaran, mengubah, pengubahan, mengedarkan, mengisarkan dan lain-lain. Tasriful ayat yang dimaksudkan di sini ialah Allah menerangkan tentang sesuatu perkara dengan berbagai-bagai cara. Kisah Nabi Musa alaihissalam
tersebut beberapa kali di dalam Al-Quran, tetapi cara dan gaya penceritaannya tidak sama. Apa yang diceritakan juga tidak 100% sama. Tentu ada yang berbeza. Demikian juga dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dan Iblis. Ia bukan sekali tersebut di dalam Al-Quran, namun ada saja perbezaan firman Allah dalam pengisahan ceritanya setiap kali ia dikemukakan. Perbezaan dalam pengisahan sesuatu cerita dan lain-lain itulah yang dikatakan tasriful ayat. Ia sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sepintas lalu ia kelihatan semacam pengulangan sahaja, macam ular je hak tolak sekali kita tengok kan. Padahal sebenarnya bukan. Alangkah banyaknya tersirat rahsia dan hikmat di sebalik tasriful ayat dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang perlu difahami oleh para pelajar dan penuntut ilmu Al-Quran ialah mesti ada sudut-sudut tertentu yang hendak ditekankan oleh Allah setiap kali kisah Adam dan Iblis misalnya diceritakan. Jadi kita kena faham sini dia ayat ni nak ayat gapo dia? Apa penekanan dia? Dia nak menarik perhatian kita lebih banyak kepada gapo? Kali ini satu gugus cerita Adam dan Iblis. Kali ini lebih banyak dia nak ayat gapo? Di sini pula lain sikit. Dia nak ayat gapo? Hak tu kena perhati. Nak perhati tu payah kalah juga. Tu lah kena bimbingan, kena belajar dengan orang ada pengalaman hak pandai lah baru boleh. Kalau tidak tak nampak super. Ada dua ayat lah, kisah Adam jadi daripada tanah, Iblis jadi daripada api. Hak tu lah itu. Ya sungguh hak tu lah benda sama. Ada benda, ada rahsia di sebalik itu. Hak tu benda. Di situ kita kena faham makna-makna yang halus di sebalik. Kisah Adam ada kalanya diceritakan sebagai ibrah dan pengajaran kepada anak cucunya bahawa manusia yang bertaubat kepada Tuhan dan menyesali perbuatan salahnya, biar bagaimana besar sekalipun kesalahannya, tetap akan mendapat keampunan Allah. Itu sebenarnya. Hak ni kita jumpa di mana? Kita perhati. Manusia yang terlanjur melanggar perintah Allah kerana sesuatu kelemahan semula jadinya, seperti terlupa yang telah berlaku kepada Adam, tidak dimurkai Allah. Allah sebaliknya telah mengajar Adam bagaimana cara bertaubat kepadanya. Manusia yang berdosa tetapi benar-benar bertaubat kepada Allah juga masih berpeluang menjadi kekasih Allah dan mungkin dianugerahi dengan berbagai darjat ketinggian dan pangkat kebesaran di sisinya. Jangan kita ingat kalau salah tak ada apa dah nak naik. Murka Tuhan sama-sama. Jangan gitu. Bukti Nabi Adam. Hak ni cerita Nabi Adam, hak ayat lagu ni duduk mana? Dia nak tekan hak tu dah tu situ. Dia tekan situ. Hak tu nanti kita tengok kemudian. Ni nak ayat sepintas lalu dulu. Ada kalanya kisah Adam diceritakan Allah untuk menyatakan kemuliaan manusia. Asal kejadian manusia meskipun hanya daripada tanah, namun Allah telah mengurniakan kepadanya darjat yang tinggi disebabkan keluhuran jiwa dan akhlaknya. Apabila Allah hendak menyatakan kemuliaan manusia dan kelebihan Adam, ia akan menyebutkan tentang ilmu Adam dan dialognya dengan para malaikat. Akan disebut juga tentang bagaimana Adam dapat menjawab ke semua soalan yang dikemukakan kepadanya, dan malaikat pula tidak dapat. Ketika Allah hendak menyatakan kebesaran dan kelayakan manusia, ia akan menyebutkan juga manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dia akan sebut, bila-bila cerita Adam dia sebut khalifah. Dia akan sebut. Bukan semua setiap kali sebut cerita Adam tu sebut pasal khalifah. Dah. Apa gitu. Itu benda kena perhati lah. Kisah Adam dan Iblis, atau di setengah tempat disebutkan syaitan. Apa pula sebut syaitan? Kadang-kadang Iblis, kadang-kadang syaitan. Hak tulah ke hak lain kau lagu mana? Tu benda tu kena perhati belaka. Ada kalanya diceritakan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada manusia kepada musuh turun-temurunnya. Betapa jahat dan liciknya syaitan dapat dilihat kepada peristiwa tipu dayanya yang telah membuatkan Adam dan Hawa terkeluar dari syurga. Dalam keadaan ini, kejahatan dan tipu daya syaitan
didedahkan sepenuhnya. Kita kena tengok dalam cerita Adam dan Hawa tu, di mana banyak dia ceritakan tipu daya syaitan. Itu dia nak mengingatkan kita, beringat. Sebelah lagu ni lah cara dia nak nipu, cara dia nak berkena kita. Ingat, tukmu dulu siapa keluar daripada syurga kerana kena tipu ke dia. Cara dia nak menipu lagu mana? Dia ada. Bukan semua cerita ada wayak ni, cerita ni. Jadi dengan sebab itu kita kena ingat, di sini dia lebih nak wayak benda ni kepada kita, di sini pula lebih hak ni. Jadi di sebalik cerita Nabi Adam tu saja tu banyak pengajaran-pengajaran yang kita dapat tentang asal kejadian manusia, tentang Adam itu telah tersalah kerana dia terlupa makan pokok itu yang dilarang oleh Allah SWT, tentang taubatnya. Lepas tu Allah ajar dia lagu mana. Ini semua ni pengajaran untuk kita. Tak apalah, kita tengok lagi. Dengan merenung sedikit sahaja, anda akan sedar bahawa tidak ada pengulangan yang sia-sia di dalam Al-Quran. Apa yang ada hanyalah tasriful ayat. Kena ingat, bukan pengulangan, tasriful ayat. Ada hak ulas sungguh, memang ulas sungguh, hak tolak betul-betul serupa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu dia panggil tarji'at atau takrar. Itu bab lain. Hak tu pun ada, kita akan sebut akan datang. Hak ni tasriful ayat. Tasriful ayat ni tidak sama, cerita tu sama, ayat dia ada beza-beza, ada tambah ada kurang sana sini, yang mengandungi pelbagai maksud dan tujuan yang cukup bermakna kepada manusia. Kisah yang dikemukakan meskipun sama pada pandangan kasar, namun maksud dan tujuannya berbeza. Demikianlah Allah menerangkan dengan berbagai cara sesuatu kisah supaya manusia mendapat sebanyak mungkin pengajaran dan panduan daripadanya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan bagaimana Allah memutar-mutar dan memusing-musingkan sesuatu kisah untuk dihidangkan kepada manusia, ia juga menyatakan bahawa Allah memutar-mutar, mengisar, memalingkan dan memusing-musingkan angin. Jadi faedah dia nak ayat nak suruh kita faham tu, apa pusing-pusing cerita ni supaya Tuhan pusing angin. Pusing angin tak ada hikmat dia, bukan saya saja. Jangan mau ingat angin serupa, ada angin tak serupa, banyak tujuan dia. Begitu juga cerita ni, walaupun apa asalnya cerita ada dari iblis, tapi di sebalik tu banyak benda-benda pengajaran yang kita dapat berbeza tu cerita dia tu, maksud dia tu. Wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizq fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Dan bermaksud, dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin, tuka-tuka angin, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Bagi yang berakal, dia dapat banyak pengajaran. Apa pula hikmatnya Allah mengisar dan memutar-mutar angin? Bukankah angin itu sama saja pada zahirnya? Ya, pada zahirnya memang sama, tetapi hikmat dan rahsia perjalanan angin adalah berbeza. Kadang-kadang ia membawa datang awan, kadang-kadang pula membawanya pergi. Kadang-kadang ada bersamanya guruh dan kilat. Kadang-kadang ia hanya membawa hujan. Kadang-kadang pula ia tidak berhujan, berguruh dan berkilat. Ia hanya meneduhkan sahaja. Manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan di bumi sememangnya memerlukan sinar matahari. Anginlah yang membawa awan pergi, sehingga semuanya dapat menikmati sinar matahari dan mendapat habuan masing-masing daripadanya. Ada ketikanya pula sinar matahari tidak diperlukan. Sinar matahari yang berlebihan mungkin memudaratkan. Anginlah juga yang menarik awan untuk meneduhi hidupan bumi. Tuhan guna tasrifir riyah, ni tasrifil ayat. Wa kadzalika nusarriful ayat. Hak ni tasrifir riyah, dia guna perkataan yang sama. Nak ayatnya sahih nampak sama, tapi maksudnya berbeza. Jangan kita ingat cerita Nabi Adam yang diulang-ulang tu hak tolak, macam tak ada modal. Ada
Bukan tak ada modal, sebab perlu tu. Nampak hak tu lah, tapi maksud dia berbeza. Supaya angin lah, supaya angin lagu mana? Angin nampak supaya, tapi maksudnya berbeza, hasilnya berbeza. Tasrif al-ayat sama dengan tasrif ar-riyah, hanya maksud dan tujuannya, banyak maksud dan tujuannya, meskipun pada zahirnya kelihatan semacam sama. Peringatan, tasrif al-ayat paling banyak terdapat dalam penyampaian kisah-kisah. Paling banyak kisah-kisah, dia tukar kisah. Dalam penyampaian ayat-ayat hukum tidaklah begitu banyak, ada juga, tapi tidak sebanyak dalam cerita. Ia paling sedikit digunakan dalam bab akidah. Dalam bab akidah dalam Quran paling sikit gunakan tasriful ayat. Hak paling banyak kisah-kisah. Itu sebagai peringatan lah. Panjang ni pula ni. Panjang ni. Sebab kita nak huraikan, nak tengok ayat mana mengandungi hak ni, pengajaran ni. Ayat mana pula, gugusan ayat mana pula mengandungi cerita ni, pengajaran ni. Daripada kisah Adam dan Iblis, itu sahaja. Berapa banyak? Rasanya malam ni kita tak ada dah ni. Kalau kita itu pun tak ada sudah juga. Lepas tu hak semoleknya kita cerita lagi hak lain. Macam mana berubah tu, sini dia lagu mana, Nabi ni lagu mana, Nabi ni lagu mana, berapa kali sebut dalam Quran. Sebab apa sini sebut gini, sebab apa sini lagu lain pula dia sebut. Itu penting, kena tengok cerita Nabi Musa ke, Nabi Yunus ke, Nabi Ibrahim ke. Banyak kisah-kisah ni, banyak benda pengajaran. Jadi hak Adam sedikit sebanyak kita sudah sebut dah saat ni. Cuma mana letak ayat tu yang memberi makna gini, mana hak tu kita tak ada dah malam ni. Kena sambung semula nak beraya. Kena sambung semula. InsyaAllah kita akan sambung bincang lagi pasal tasriful ayat ini dari segi duduk mana. Dah cuba perhati molek. Di situ ada, di situ tak ada lain. Ada di sini tak ada lain. Situ saja ada. Ada belakang, mana-mana pun ada belakang. Hak ni ada belakang. Apa gitu. Hak tu kita kena tengok semula lah. Sebab panjang, perbincangannya panjang. Biar jelira, kata biar jelira. Biar faham oleh gapo dia yang dimaksudkan tasriful ayat. Bagus seronok. Bagus seronok. Boleh kita nak pergi cepat pun boleh, tapi tak jelira lah. Biar jelira lah, insyaAllah. Kita sekat tu dulu malam ni. Wallahu a'lam. Subhanallah.